Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keseluruhan prestasi Putrajaya pada tahun ini. Secara jujurnya ada peningkatan daripada tahun-tahun lepas. Dan dikatakan tahun lepas kita agak struggle untuk game ni, dan kali ini kita proper sikit dan kita buat tim, and alhamdulillah ada hasil satu kemenangan. Dan hari ini sayang sekali, saya agak frust dengan Padang tadi. Bola kami kalah dekat bola yang tak alright, dan tak apa, yang dah lepas. Tapi alhamdulillah saya berpuas hati dengan player-player saya, dan insya-Allah kita akan cuba yang terbaik game untuk akan datang. Daripada season-season lepas kami ambil pengalaman terlebih dahulu. Kami ambil pengalaman, kemudian player-player yang sedia ada Putrajaya kebanyakannya tak fit sangat dalam perkembangan bola sepak wanita. Tapi lately ni kami dapat pendedahan awal untuk bola sepak wanita, dan mereka sekarang ni kami nak tanamkan minat untuk masing-masing, dan dapat dilihat saya jujurnya mereka sendiri yang turun training, mereka sendiri yang perlukan permainan, mereka sendiri perlukan stamina. Dan alhamdulillah sejujurnya juga saya mendapat sokongan daripada ibu bapa di sekitar Putrajaya, dan alhamdulillah insya-Allah kami akan cuba lagi lah. InsyaAllah kita di Putrajaya kita ada karnival bola sepak wanita pada bulan Jun ni lah. Pada bulan Julai nanti. Dari situ kita mencari bakat-bakat baru, dan daripada situ juga saya dimaklumkan beberapa sekolah di Putrajaya dah tubuhkan kelab bola sepak wanita itu sendiri, antaranya Sri Kandi yang saya dapat tahu 51 dan banyak lagi lah. Dan insya-Allah kita akan tengok, mungkin ada hasilnya nanti insya-Allah.